tadi tu. Tubna ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah, walaupun mereka tidak boleh nak mengampunkan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa raja'na ya Allah, kerana aku akan kembali menghadapmu ya Allah. Wa nadimna ya Allah, aku berdosa ya Allah, aku beristighfar, aku minta ampun padamu ya Allah. Sebab itu ibu-ibu ingat ya, taatlah kepada Allah, taat kepada Allah. Kerana ibu yang taat kepada Allah kan, anak-anaknya confirm. Kalaupun aura luaran kadang-kadang menyesatkan, cuba menyesatkan anak kita, tetapi bila dia balik ke rumah, dia sejuk. Sebab itu jangan lupa doa Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah kami akan isteri, boleh juga kita relatekan kepada akan suami dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata hati kami bila memandangnya, dan menjadi pemimpin kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Hebat doa ni tuan-tuan. Yang penting nak beramal dengan tak beramal. Berdoalah tuan-tuan. Tengok Dr. Fatimah selalu syarah sini, berdoalah kan, selalu dia doa dalam televisyen dan TV 9 kan, berdoalah. Kita boleh berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoa kalian akan kuperkenankan, kata Allah. Ya? Ini puan-puan kalau ada masalah keluarga, perempuan, siapa yang tak ada masalah? Semua orang ada masalah. Kita kalau boleh tengok televisyen, cerita telemovie ke telenovela, walaupun boleh berkata macam-macam bahasa Sepanyol, kamu tak faham. Tapi kalau kita tengok apa yang berlaku tu, yang bahagia tu, kita rasa-rasa kalaulah aku boleh berbahagia macam pasangan tu kan bagus. Ingat, kita bukan duduk dalam dunia lakonan. Tutup televisyen, kita duduk dalam realiti. Lah, rupa-rupanya suami aku masih lagi buat perangai. Contoh. Ataupun si suami nyatakan, isteri aku buat perangai lagi dia ni. Bila nak bahagia tuan-tuan perempuan? Bila nak bahagia? Sebab itu, bukan kata perempuan perlu taat pada Allah sahaja, suami pun sama. Dan yang kedua, taatlah kepada ibu bapa yang belum kahwin. Janganlah hantar mak kita tuan-tuan. Ya, jangan. Ingat, ayah dan ibu itulah permulaan kami dapat melihat bulan dan matahari, yang dikurniakan dari ilahi. Ayah dan ibu mestilah dihormati. Yang ada mak bapak terus hormati, yang tak ada tolonglah bergaul dengan kawan-kawan arwah bapak kita. Macam saya pun kira anak yatim juga, dah tak ada bapak, tinggal mak, belum piatu je lagi. Jadi kita yang ada senasib berdoa kepada arwah-arwah ini insya-Allah, dan teruskan bersahabat dengan rakan-rakan arwah bapa atau arwah ibu. Dan yang ketiga, kalau ibu-ibu wanita puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, taat pada suami. Maka akhirnya kata Nabi, pilihlah ruang mana, pintu mana syurga kau nak masuk. Orang lelaki tobat lahum, Allah Ta'ala tak bagi. Orang perempuan diberi ruang. Kami ni tuan-tuan lelaki, perempuan lelaki payah, kami nak cari rezeki, keluar pagi balik petang, ada kala tak balik-balik, nak cari duit sampai tak balik-balik ke rumah. Itu yang kadang datang hantar SMS dari rumah tu, bang, pak late kit bang, kata mana cepat balik sikit lagi. Pak late kit, ini kan bahasa short form sekarang. Jadi maknanya, setitik darah wanita yang menitik ketika bersalin sama dengan darah orang yang syahid pada zaman Rasulullah SAW. Sebab itu Rasulullah berbangga dengan umat yang banyak. Ibu, ayo, dah dengar hadis ini, dah dengar pesanan Nabi, jadi mari kita pakat-pakat sama-sama memperbanyakkan lagi zuriat kita insya-Allah. Macam? Boleh? Aku pasal tak boleh mengandungnya. Kalau tidak, aku pun nak mengandung juga. Banyak pahala. Pahala syahid, pahala syahid makcik, kan? Macam begitu. Baik, kita teruskan tuan perempuan sedikit lagi tuan. Boleh? Sikit. Boleh insya-Allah. Nak asar dah ni. Baik, satu perkara yang mungkin terlepas pandang. Dalam televisyen, dalam radio, dalam media, siapa tak kenal dengan wanita Kelantan? Wanita Kelantan digambarkan wanita yang cukup berprestij, yang mereka boleh cari rezeki. Mereka boleh keluar daripada rumah dengan izin suami dia, dan dalam waktu yang sama mereka menjadi
pemimpin yang baik di rumah, hatta mereka boleh bantu pula suami dia dalam usaha rezeki, sehingga terbitnya nama pasar besar Siti Khadijah. Hebat. Khadijah ni tahu cerita Khadijah ni, adik kakak. Amat cerita sikit. Dalam waktu wafat Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, dia pegang tangan Nabi. Nabi kata, tengok Allah, ya Rasulullah, aku sedang tenat, aku sedang sakit ya Rasulullah. Seluruh harta aku telah serahkan untuk Islam ya Rasulullah. Setiap umur aku ni aku perjuangkan untuk agamamu ya Rasulullah, suamiku yang tercinta. Ya Rasulullah, aku dah buat sehabis boleh untuk bantu engkau waktu hayat aku ya Rasulullah, tapi aku sedang sakit ya Rasulullah. Aku sedang sakit, wahai cintaku, wahai abangku, aku sedang sakit, kata Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi tengok dah nazak sungguh Khadijah. Dalam saat nazak sakaratul maut pun, Khadijah yang digambarkan sebagai wanita yang pertama memeluk Islam. Beliau boleh kata, ya Rasulullah, seandainya ketika kalau dah wafat aku nanti, jasad tubuh aku dah dimasukkan ke dalam alam barzakh, di saat itu tidak ada orang yang nak berkawan dengan kau dalam nak bawa Islam. Tidak ada orang yang nak bantu kawan-kawan kau, tidak mau bantu kau dalam Islam. Orang-orang peniaga macam aku tak ada boleh nak bantu kau menggerakkan Islam, nak bagi kefahaman Islam, berdakwah untuk Islam. Kalau ketika itu kamu tidak punya teman untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kata Khadijah, kalau aku telah mati ketika itu, kau galilah lubang kuburku wahai Rasulullah, kau ambil tulang belulang aku, dan kalau ditimbang, kalau bolehlah dikira sebagai digantikan dengan duit rial ketika itu, kalau boleh digantikan dengan dinar ketika itu, kalau laku lagi harga tulangku nanti ya Rasulullah, kau jualkan ia ya Rasulullah untuk kepentingan ummah, untuk kepentingan Islam. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, the Iron Woman. Kalau kita renung kadang-kadang, kita juga boleh jadi begitu. Tapi tak perlulah sebut, bang, abang rasa dah demam, sakit rasa ni, rasa berjual tak cukup lagi ni, jadi kalau hamba mati, tak apalah, galilah lu kubur hamba, ambil tulen bawa pasal Siti Khadijah, kalau laku lah. Jangan dia kakak, jangan. Buatlah apa yang dah habis suruh tadi. Very simple tuan-tuan, cukup mudah, cuma kita buat beramal saja, beramal. InsyaAllah tuan-tuan, dengan peramalan kita, dengan ciri-ciri kita bahawa kita berniaga, tak semestinya kita mengganggu aktiviti keluarga jika pandai membahagiakan masa untuk bersama suami. Ya, kita tahulah kalau kita balik, walau kita penat, tapi isteri kena lebih mujahadah sikit lah. Walaupun suami nampak letih sama kerja, tapi isteri picit-picit lah. Picit-picit urut belakang suami kau. Yang suami pun faham, buatkan Cik Fatimah untuk isteri. Kita buat tongkat Ali untuk suami. Barulah mesra alam. Barulah power atau power. Super power. Astagfirullahaladzim. Jadi bau kesesuaian kerja tu ada, kan? Jadi tidaklah mengharap saja. Mengharap ni tak boleh tuan-tuan. Kita bermula ibda' bin nafsi, mulakan agama dengan diri kita. Lagi satu, wanita. Saya, ini bukan orang sini lah, orang tempat lain. Kadang-kadang bila kita pergi kenduri kahwin, selalu wanita lah yang pergi menjengah pengantin. Dia tengok, kemudian dia datang dekat Abel. Abel tengah makan ni. Lepas tu dia royak pergi kat Abel. Abel tanya, dah pergi tengok pengantin dah? Udah Abel, dia kata. Apa cerita? Kita suami ni Abel kata. Jangan dia kakak. Taklah, ini saya cerita ni realiti. Sebenarnya hitam ke suami kita itu, hidungnya sekembang Ahmad Nespu ke, serobong kapal, kurus kelingking ke, gemuk gedempul ke suami kita, itulah suami kita. Itulah cinta kita tuan-tuan. Itulah anugerah Allah kepada kita. Dan kerana maha adilnya Allah, maka Allah buktikan bahawa setiap anggota mata manusia ini melihat dengan pandangan yang lain. Kalau tidak, yang cantik kahwin dengan cantik aja kan. Sebab itu kita tengok kadang-kadang timbul isu tadi, bini lawa kata.
Timbul isu. Kenapa? Sebab memang hitam, tapi bagi isteri memandang suami yang hitam itu, dialah orang yang paling putih sekali dalam dunia.